diskriminasi itulah. Kadang-kadang orang kata okay, kita treat everybody the same. Tak boleh. Okay. Sebab dia akan ada masalah. Contohnya cuba bayangkan kalau tak ada maternity leave tadi cakap kan. Okay, kena kerja. Yalah, kan you nak adil, you take hak sama rata. Itu adalah sebenarnya diskriminasi. Ianya termaktub sebab kalau tak ada perempuan. But then pada I macam it's good if we have a little bit memperkasakan community tentang boundaries kita terhadap wanita yang mungkin tak dikenali di luar sana kan. So ini my own experience lah yang I rasa macam being a woman makes me feel weak outside without feeling nobody's protecting me. You know, you kena protect diri sendiri macam like can you please macam tu ke apa or whatever stand. Pertama, wanita perlu pandai memasak sebelum kahwin. Masak tu you boleh belajar. You can cook at any time. Okay, doktor? Waktu masuk universiti mana sempat belajar nak masak. Lepas tu it's actually basic needs. Dua-dua kena belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai guys, kita kembali dalam podcast Borak Kopi bersama dengan saya Agus, saya Farah. Kita kembali dengan episod yang special hari ini dekat dengan Farah. Kita bersiaran di Uni10 Bangi. Terima kasih Uni10 kerana sponsor tempat bersiaran kita minggu ini. So hari ini Farah, macam saya cakap tadi, kita nak borak-borak satu topik yang dekat dengan Farah, iaitu Hari Wanita Sedunia. Betul. Sebelum tu Farah, kita nak perkenalkan dulu podcast Borak Kopi ni apa sebenarnya. Apa dia? Podcast Borak Kopi ni adalah podcast yang dibawakan oleh My Catalyst yang mana bertujuan untuk memberikan kesedaran tentang bahayanya berita dan maklumat palsu. Okey Farah. Betul Agus. Bersamalah dengan tagline kita, iaitu waspada dengan apa yang anda percaya. Betul. Okey Farah, sikitlah berkaitan dengan topik kita hari ini, Hari Wanita Sedunia. Hari Wanita Sedunia ini kepada anda yang tak tahu adalah akan disambut setiap tahun pada 8 hari bulan Mac, dan tahun ini temanya adalah wanita beraspirasi membina legasi. Untuk itu kita ada dua orang tetamu Farah. Betul. Yes, hari tetamu ini yang saya kira dah cukup syarat dah Farah. Betul. Ada legasi, ada aspirasi. Perkenalkan tamu yang pertama Farah. Tetamu pertama kita hari ini, wow, seorang host, TV host, famous. Okay, she's very very active in the media industry, and also dia ada podcast sendiri guys. Yes. Syuhaida Arifin. Apa khabar? Hai. Terima kasihlah sebab sudi untuk bersama dengan kami hari ini. Thank you so much. Terima kasih jemput saya. Yes. Dan tetamu kita yang kedua ni tak kurang hebatnya juga Farah. Beliau merupakan seorang Vice Chancellor, Naib Chancellor pertama Universiti Politek Malaysia. Perkenalkan Dr. Sharifah Shahira. Apa khabar Doktor? Hai. Hello Doktor. Dan jangan, okay, guys, jangan macam-macam tau. Sebab dia ni, doktor ni bukan setakat seorang academician. Aktif juga dalam politik. Politik. Sorry, bukan politik. Bukan politik. Taekwondo. Agus, jangan start war. Kita tak start podcast lagi. Okay, tak apa. Starstruck. Okay. I baru nak tanya macam politik. Tak. Dari mana? Sorry. Vote nak Tapi vote kan. saya political scientist. Okay, Memang political political scientist. analyst. Okay. Yes. Ada. Okay, sorry doktor. Sebab Agus sebenarnya hari ni dia seseorang je yang lelaki kat sini. Dia seorang lelaki. So macam tak apa, saya faham. Maafkan Saya faham sebab kita bersama dengan dua wanita hebat hari ni. Tak apa, saya faham. Okay. Okay doktor. So Sorry, hari ni tak apa. Okay. So kita nak start kita punya topik hari ni, Hari Wanita. Tapi kita sebelum tu doktor, saya nak tanya lah, mungkin kita boleh explain sikit kepada mungkin anak-anak muda kat luar sana yang tak tahu apakah latar belakang Hari Wanita tu sendiri. So mungkin doktor boleh tolong jelaskan sikit tak? Okay, terima kasih Farah. Terima Sama-sama. kasih Agus. Yes. Dah. Dia daripada nak cakap taekwondo di politik, jauh tu. Tapi mungkin sebab memang bidang saya adalah sains politik. Dan juga banyak juga beberapa kali bercakap tentang politik Malaysia dan sebagainya. Dan juga Shu, meet again. Kalau fun fact about Hari Wanita, kita ada satu atau dua setahun untuk Malaysia. Fun fact. Kalau kita Google satulah yang saya nampak. Rasanya satu kot. Dia dua.
Okey. Iaitu yang pertama adalah Hari Wanita yang kita sambut hari ini, tapi sebenarnya dia bukan yang awal dekat Malaysia. So 8 Mac adalah Hari Wanita Sedunia yang telah diiktiraf oleh PBB ataupun United Nation pada tahun 1979. Di Malaysia, kita sambut dan iktiraf wanita lebih awal. Iaitu kita ada pada 25 Ogos adalah Hari Wanita Kebangsaan. Dan yang ni yang fakta yang paling penting. Ianya disambut lebih awal, iaitu pada tahun 1962. Dari hal ini, Malaysia lagi advance dalam mengangkat martabat wanita. Okey, menarik. Fun facts. Dan perlu ingat dan perlu disambut pada 25 hari bulan Ogos sebab itu identiti kita. Yang menunjukkan kita sambut dahulu. Faham. Dan ianya telah dirasmikan oleh Permaisuri Agong waktu itu dan bersama-sama dengan Perdana Menteri pertama dan seterusnya. Wow, Syuhaida, you sendiri tahu ke yang kita ada 2 kali sambut Hari Wanita, babe? Believe it or not, aku pula tahu. Walaupun aku pengacara Hari Wanita, but it's good that we know that it's something new that we learn today lah kan. Yang something yang bagus yang kita belajar bukan pasal ada 2. Yang lagi bagus adalah sebab Malaysia iktiraf lebih dulu. Awal daripada 1962. Itu lagi maksudnya Malaysia negara kita lebih iktiraf wanita lebih awal lah daripada international punya. Betul bagus. Cakap pasal Hari Wanita dan juga latar belakang ni kan, kita sebenarnya ada perarakan wanita. So apa fokus sebenarnya doktor perarakan wanita ni? Fokus sudah tentu. Kalau perarakan ni sebagai sebuah negara demokrasi, itu secara fizikalnya kita hendak tunjuk dan juga menyampaikan apa yang kita mahulah. Jadi selalunya kita ada spanduk-spanduk dan slogan-slogan kan. So selalunya kita buat bukan sahaja Hari Wanita, tetapi ada perarakan Palestin dan sebagainya untuk menzahirkan solidariti. Ramai-ramai kata 1, 2, 3. Ini yang penting. 1, hak wanita, anti diskriminasi, anti sexual harassment, anti stereotype. So kita akan pamerkan perkara-perkara ini dan juga bila kita kata pemimpin wanita, dia bukan memimpin wanita. Wanita adalah pemimpin rakyat. Sebahagian daripada untuk rakyat lah. So kadang-kadang orang selalu stereotype bila pemimpin wanita untuk wanita je. Tak ada. Tak ada. Itu adalah satu pandangan yang sempit lah sebenarnya. Betul. Macam kalau wanita mesti dia menteri, kalau menteri pun menteri pembangunan wanita. Tu tak, kan? Sebenarnya tak apa. Sekarang dah ada ramai dah. Ada menteri belia dan sukan dan sebagainya. Alright. Doktor, tadi doktor ada cakap doktor pakar dalam politik. Bukan itu sahaja, ada pakar dalam bidang gender, pakar dalam bidang tadbir urus. Dasar. Dan doktor pun ada banyak terlibat dalam kajian. Kalau doktor ingat tahun 2016 doktor terlibat dengan kajian National Survey on Young Women. Apa yang fokus dalam kajian tu? Sebenarnya yang tu kita nak tengok harapan dia kepada Malaysia dan juga satu lagi cabaran yang dihadapi oleh wanita muda. Which is actually again, bila kita cakap ni kita selalu kata wanita je kot ada masalah tu, tapi sebenarnya semua. Contohnya yang utama adalah kos sara hidup. Yang kedua adalah wanita muda ni struggle dari segi kerja. So sama je isu dia. Dan yang menarik satu yang menarik findingnya adalah kita kan ada stereotype lelaki ni pemalas, tak buat kerja rumah kan. Tetapi dalam survey itu yang ada dalam 2,000 lebih responden, ada dekat 3,000 mengatakan bahawa nak dekat 90% kata lelaki memang buat kerja rumah. Ahli keluarga dia dekat rumah tu memang lakukan kerja-kerja rumah. So saya ni yang ada stereotip lelaki pemalas tak mau kerja rumah, itulah yang bagusnya bila kajian ni dia akan bagi tahu benda-benda yang kita stereotip dan dia membuktikan sebaliknya. Contohnya lagi satu, saya ada buat satu kajian tentang sexual harassment in sport. So kita mau kata Allah wanita lah jadi mangsa, wanita lah masalah, kalau lelaki lah pemangsa dan sebagainya kan. Tapi survey itu menunjukkan bahawa lebih ramai lelaki yang rasa mereka diganggu secara seksual. Lepas tu saya pun ingat, mesti
boleh tahan perempuan zaman sekarang. Itulah tu. Tapi bila kita buat correlation, cross check, pemangsanya adalah Lelaki. lelaki. Oh my god. The plot twist, guys. Yes, plot Yes. twist di situ. Betul. Faham? Wow. Syuhaida, apa your thoughts tentang tu tadi sebenarnya? My thoughts. Hmm. Not surprised. Okay, Syuhaida macam aku dah hanggap dah. I mean like at this age, right, this modern age, because dah banyak sebenarnya cases and benda ni macam isu worldwide lah sebenarnya kan, bukan kat Malaysia je. So bila kajian ni pasal tahun bila, doktor? Kajian ni 2019, 2020. I would say quite recent. Very recent. betul. 2 to 3 years back, betul. right? So I think issues pasal gender and everything ni I think semua dah maklum. So bila doktor bagi tahu findings itu, I macam 50-50 lah. Surprised a bit but not surprised at the same time, because kita Pemangsa tu lelaki kepada lelaki. It's weird. It's really very telanggang dunia kau kan. Dunia kita. tak apa. I know. So dalam conclusionnya, wanita masih baik. Dia bukan pemangsa. Biar. Agree. So yang ada dalam kajian tu apa yang masih relevan sampai sekarang, doktor? Semuanya masih relevan kerana isu-isu wanita ni, isu-isu gender, isu-isu tentang masalah dengan lelaki ke ataupun pasal isu negara, dia akan ambil masa yang lama untuk diubah ataupun bertambah baik. So selalunya when it comes to something yang social construction ni, benda-benda yang ada masalah sosial ni, dia akan ambil masa yang 10, 20, 30 tahun, macam women's right kan. Masih ada. Saya baru ni pergi Kashmir. Lepas tu saya nak beli sanitary pad. Okay. Susah nak jumpa. Sanitary pad Dekat di Kashmir. Mungkin saya pergi kawasan kampung kan. So saya tak jumpa, saya tanya pun mungkin dia tak pandai jawab. Memang nak cari dekat Brak tu memang tak ada. Nampaknya masih tabu. So macam kita tak apa, tapi kita masih ada lagi, contohnya adalah manis isteri duduk di rumah, dan suami kerja kat luar dan isteri kerja, buat kerja-kerja rumah. Saya tak suka bila orang kata isteri tak kerja. Apa tak kerja? Daripada pukul 5 pagi buat kerja sampai ke petang, sampai ke malam. Betul. Kan? Betul. Dia kerja tapi dia tidak dapat menjana pendapatan. Yang itu yang satu masalah kerana dunia ini sekarang zaman kapitalis. Faham. Kalau zaman dulu kala tak guna duit, beli air tak guna duit. Sekarang nak beli air pun kena guna duit. Zeus ni pun dah nak dekat RM10. Alhamdulillah. Okay, thank you so much, doktor. Kita dah dengar pandangan doktor lah daripada segi kajian. Sekarang saya nak tahu pandangan Shu sendiri in your field. You rasa woman empowerment tu dah cukup ke ataupun ada benda yang kurang sebenarnya? Because I punya background media kan, penyiaran, macam doktor cakap ada perbezaan. Cumanya kalau boleh kita nak tengok lebih lagi lah. Sebab saya rasa perempuan sebenarnya ada je credibility dan juga tahap kepandaian yang sama juga dengan lelaki sebenarnya, cuma tak diberikan peluang yang banyak. Satunya because of stereotype. I pernah dengar ni, my friend pernah cerita lah kan, it doesn't happen to me or my colleague, but it happened to my friend and her colleague. So dia nak apply kerja, but then dia tak dapat position tu because dia perempuan. And reason being, majikan tu tak nak employ dia because dia kata orang tu baru kahwin, and then nanti bila dia kerja, dia akan ambil banyak maternity leave because dia akan get pregnant, dia akan have families, and dia akan selalu cuti. So dia macam discrimination. Macam So dia macam put my friend down lah, because apa salah dia nak cari kerja je, and dia punya job scope tu memang dia boleh kerja pun dalam bidang tu. Dan just because of dia perempuan and status yang baru berkahwin, so majikan dia dia timbal balik lah mana pekerjaan dia nak ambil. Dia tak nak ambil girl tu lah because dia baru kahwin. Dia macam jadi second choice sebab benda tu je, sebab baru kahwin. I get it lah, but on majikan punya side, I mean I tak nak lah bias kat sini kan. Macam on majikan punya side, of course lah dia akan rasa macam aku tengah nak run business ni, nanti kalau kau asyik cuti, anak kau sakit, laki kau sakit, kereta kau rosak, ni semua siapa nak run business aku? I understand on majikan punya perspektif, but I think we should find one common ground lah. So bila I dengar cerita pasal ni, it makes me feel unpleasant, walaupun tak jadi kat kita kan. Boleh jadi kat kita juga one day kan, walaupun you dah kerja
who knows, right? I mean she baru kahwin, tapi maybe dia punya approach tu, the majikan approach, kita faham, correct. tapi mungkin awal-awal lagi dah tunjuk nak red flag kerja tu, faham tak? So bila dia dah kerja, maybe she will be pressured more, tapi bagus juga dia tak kerja kat situ Betul. Itu adalah She satu deserve rezeki better. tidak. It's the majikan punya loss lah. It Yeah. could be she's like top performance. I know, punya, right? bekerja sebab kan. dia dah kahwin, maybe dia ada commitment, so dia nak push herself. Kan? You never know, right? Yeah. Benda ni setakat ni I tak nampak lagi kat my workplace. But kalau nak cakap I punya konteks penyiaran ni kan perempuan, perempuan you need to be on the screen, right? So ramai lah dia hire perempuan sebenarnya because yelah duduk TV kan, so nak cari bunga yang hiasi screen tu kan. Tapi kalau in terms of management, I see okay, ada in I punya department lah, apa ni, section was masa, I see quite okay. I see quite a number of females there in the office. That's good. Yeah. Tadi doktor ada cakap pasal discrimination, doktor. Nanti sebelum ni kita ada borak-borak juga pasal discrimination. And doktor mungkin dah boleh explain lah apa itu discrimination dan apa yang bukan discrimination. Okay, discrimination ni apabila kita tak dapat ada pilihan. Okay. Agus lelaki, Okay. bapak pula tu jangan nangis. Okay. Tak boleh nangis sebab lelaki. Kan, kalau Farah perempuan tak boleh keluar malam. Bahaya. Okay. Itu adalah sebenarnya stereotip. Okay. Tapi kita kena ingat juga satu lagi, ada orang kata, oh maknanya semua orang kita kena layan sama lah. Itu pun diskriminasi. Maksudnya? Sebab sama tak semestinya adil. Faham? Okay. Alright. Bermaksud, okay, keperluan ataupun ada limitasi Farah adalah berbeza dengan Agus. Alright. Shu dengan mungkin saya yang dah tua ni limitasi lain sikit. Kan? So kita tidak boleh anggap semua orang sebab kita nak tak ada diskriminasi, semua orang sama. Okay? Sebab kita juga kena ambil kira kondisi seseorang. Terutamanya dari segi jantina, dari segi tua muda, dari segi fizikal dia punya challenge, dan juga mental health ke mental, semua tu kita kena ambil kira. Alright. Okay, so diskriminasi itulah kadang-kadang orang kata okay, kita treat everybody the same. Tak boleh. Okay. Sebab dia akan ada masalah. Contohnya cuba bayangkan kalau tak ada maternity leave tadi cakap kan, okay, kena kerja. Yalah, kan you nak adil, you tak hak sama rata. Itu adalah sebenarnya diskriminasi. Ianya termaktub sebab kalau tak ada perempuan, ni kita panggil, kita ada dua, satu produktif, satu reproduktif. Peranan reproduktif untuk menambah manusia, umat-umat yang ada, okay, adalah wanita. Okay, dan lelaki tak boleh buat. Betul. Sebab itulah ianya adil untuk wanita diberi hak cuti bersalin. So itulah sama tak semestinya adil. Tak semestinya diskriminasi, untuk tak ada diskriminasi layan semua serupa. Tak adil juga. Faham? Alright. Dalam bidang doktor, terutama dalam institusi pengajian tinggi, macam mana doktor melihat isu diskriminasi dalam kepimpinan IPT, institusi pengajian tinggi, doktor? Itulah, sekarang ni kalau kita tengok semua IPT, pendidikan dan sebagainya, ada kan golongan yang cakap, alah buat apa masuk universiti? Betul. Kan, kerja sama je. Tapi sebenarnya dia juga berkait rapat dengan macam mana kita pimpin satu institusi itulah. Macam saya di Universiti Politek Malaysia, mai masuk belajar kat tempat saya. Okay. Saya memang mementingkan satu, bagaimana mereka dapat peluang bila dia orang sertifikat dia orang laku. Okay, macam mana dia laku? Maknanya bila dia ada degree, kita juga ada satu lagi peluang iaitu ada professional certification. Alright. Contohnya kalau master, MBA. MBA ada sekali dengan MAISA. Okay. So ianya adalah satu, mendiskriminasikan seseorang pelajar tu sekiranya universiti ataupun mana-mana institusi pengajian tinggi buat ikut suka je, tak ikut trend.
CJ tu tak ikut trend. Biarlah yang ni ramai dah memang daripada lama ada, biarlah. Biar je budak ambil. Okey, yang itu yang ni. Kalau dari segi kepimpinan dalam institusi pendidikan ni memang paling ramai wanita. Nature dia memang sesuai dengan wanita. Di pengajian pendidikan sekolah pun wanita ramai. Dalam pengajian tinggi pun wanita ramai. Tapi bila main dekat vice chancellor atau naik chancellor, boleh kira dengan jari. Rasanya kalau IPTA ada 20 IPTA, yang paling ada 2 kot ke 1 sekarang ni. Ya, 2 paling 3 lah daripada 20. Sangat rare. Sangat rare. Sedangkan populasi wanita di IPTA adalah 60 dan dekat 70% adalah wanita punya pelajar berwanita, lecturer berwanita. Wow. So dari segi kepimpinan ni memang masih wanita ni perlu disokong sebenarnya. Bukan diperkasa, dah perkasa dah. Nak perkasa apa lagi? Kan? Perlu ada satu support yang mengatakan mereka sesuai untuk menjadi ketua. Faham. Pemimpin. Saya ada soalan. Kerana nature tu bukan cara kan. Soalan tu keluar. Sekejap ambil alih. Boleh. Kalau nak ambil alih sampai habis boleh. Tak, ini macam apa natural question kan. Macam doktor sini ada dalam institusi pendidikan kan. Tapi apa pandangan POV doktor sendiri? Kenapa perempuan kurang peluang untuk berada tahap atau pegang posisi-posisi lebih besar macam chancellor, vice chancellor? Cucu, saya ni nak tahu POV tu sebenarnya betul-betul maknanya apa? Point of view. Point of view. Welcome to millennial years. Dah ada orang bagi tahu kat saya. Lepas tu saya lupa. Okay, point of view. Your point of view. Your point of view, right? Your point of view. Okay, satunya adalah nature wanita itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama adalah social konstruksi. Apa makna social konstruksi ni? Maknanya dia dah lama dah berlatar belakangkan leadership tu lelaki. Okay. Bila But leadership would you not tu agree like leadership memang sepatutnya lelaki? tak. Aku ambil alih lagi. Boleh. Dia sebenarnya itulah. Dia benda ni dah lama sangat stereotip yang mengatakan lelaki adalah leaders. Sedangkan ada yang menggunakan agama lah kata, ada yang guna culture lah, ada yang menggunakan falsafah Aristotle lah. Aristotle kata, dia kata women are defected men. Sebab play reproduktif lemah dan sebagainya kan. So ini adalah stereotip yang ni dipanggil social konstruksi ni, dia kumpul. Betul lah. Tapi sebenarnya tak betul. Terutamanya zaman moden. Mungkin zaman dulu-dulu nak kena pergi memburu mungkinlah. Ya, tapi sekarang negara kita aman dan juga kerja-kerja yang kebanyakannya adalah bukan menggunakan tenaga maskulin itu, tetapi adalah lebih kepada kepimpinan sekarang pun. Kalau kita tengok daripada Harvard review, kalau baca artikel tu, dia mengatakan sekarang ni kepimpinan pun banyak lebih ke arah feminin. Apa makna feminin? Power with, maknanya kolaborasi. To collaborate is the most important thing in this particular era. Okay, kalau masculine dia lebih pada power over. You need to be dominant. You need to be the person yang suara besar dan then you have to actually dominate and compete. Tapi zaman sekarang ni ianya lebih kepada collaborative, collaborative leadership. Dia power with lah, maknanya kerjasama. So dalam zaman sekarang dia zaman berubah. Social konstruksi, apa makna social konstruksi? Dia adalah perkara-perkara peranan yang boleh berubah. So maknanya macam hari ni kita dah buat satu social construct sebenarnya. Kita berbincang tentang wanita dan juga bagaimana relationship dengan lelaki. Lepas tu ada hari wanita. Ini dinamakan social konstruksi. Maknanya hari wanita 1, 2, 3. Last kali kita pun faham dan percaya tu penting. Kita percaya bahawa wanita ada kekuatan dan juga ada kelebihan seperti lelaki, ada perbezaan seperti lelaki untuk menjadi ketua. Kepercayaan tu penting. Kalau dulu orang tak percaya. Tapi sekarang ni
semakin lama semakin ramai yang percaya. So kalau sekarang ni kalau tengok lelaki masak, macho. Kalau dulu, takut bini. Beza tu Tapi sekarang. doktor, stereotype yang beredar lah, yang banyak sekarang ni adalah perempuan tak boleh jadi leader sebab selalu emosional. So apa pendapat doktor pasal benda ni? Yes and no lah. Okay. Social konstruksi juga. Kadang-kadang ni behavior wanita tu dah diajar daripada kecil seperti ni seperti itu. Terlalu micromanage, terlalu sikit-sikit nak ambil personal. Lepas tu memang telah diajar untuk lebih cemburu sesama wanita berbanding lelaki. Again, you can change this. It is social construction. Being emotional, so it's social construction. We can actually because appreciate that. Because women being encouraged to be to show your negative expression because you are, it's nice, you are a girl, it's okay for you to cry. But men, ditindas daripada meluahkan perasaan. Dan dia punya side effect dia banyak mental illness dan juga suicide rate dan seterusnya adalah bukan dalam kalangan perempuan tapi dalam kalangan lelaki, sebab termasuklah sakit jantung. Sebab simpan. Faham. Tetapi again, leadership you can learn. So there are a lot of courses yang kita boleh reprogramming this particular behaviour. Saya memang letak my own red flag as emotional, too caring. Bila kita too caring, kadang-kadang kita terlebih dan mungkin boleh micromanage. So I will stop myself. Faham. So kita sebagai leader, kita kena tahu kita punya kelemahan dan kena ubah. Itu penting. Itu stereotype untuk woman being too emotional kalau nak jadi leader. Ada tak korang, doktor dan Shu sendiri, you guys receive stereotype lain yang korang rasa annoyingnya, stop this? Ada tak? I think I do. Stereotype ke? I'm not sure. I cerita je lah because I punya kerja kan TV kan. So basically, I wouldn't say I'm a public figure or macam mana. You are. Ada boundaries tau antara you being an artist, an actor, actress, singer and you being TV presenter. I mean dua-dua appear on screen tapi you TV presenter ni you ada a little bit privacy as compared to others lah kan. Tapi being on a TV, so orang tengok, sometimes orang recognize kan. I wouldn't say orang kenal sangat lah keluar pun, tapi adalah kadang-kadang tu 2-3 orang yang kenal. Or sometimes kalau pergi event macam orang ramai-ramai ni akan ada lah kan yang recognize you on TV. Cuma my experience is that being a woman, bila I keluar kat social event macam ni, akan ada macam like orang or people yang macam ambil kesempatan dekat atas diri you. Contoh nak ambil gambar tapi you macam tak jaga you punya boundaries you antara you and me. Macam faham tak? I tak tahu, maybe other women are comfortable with it. It's their social level ke apa macam tu lah kan, but not for me. So I rasa being a woman, benda tu macam kena educate people out there untuk jaga you punya batas lah sebagai seorang individu, especially kalau you lelaki kan. So I felt that it's just a bit uncomfortable for me macam bila I keluar macam ada orang macam stand too close to me or start to wrap their arms on my shoulder ke apa. I know it's just for photo sake or just macam peminat. Sometimes dia orang akan macam peminat ke? Tak ada peminat. Macam maybe dia teruja tengok I depan dia instead of depan TV kan. So maybe dia dalam keterujaan itu, I wish people feel more ada more awareness when it comes to that lah. So pada I is it because you are appear on media, so orang akan anggap macam it's okay untuk lebih dekat kan? Maybe. But then pada I macam it's good if we have a little bit memperkasakan community tentang boundaries kita terhadap wanita yang mungkin tak dikenali di luar sana kan. So ini my own experience lah yang I rasa macam being a woman makes me feel weak outside without feeling nobody's protecting me. You know, you kena protect diri sendiri macam like can you please macam tu ke apa or whatever, stand 2 steps away a little bit ke apa ke kan. So benda tu buat rasa macam kadang-kadang I wish we empower women and the community as well, so that they have more awareness when it comes to this lah. So ni my own experience lah, but I'm not sure doctor maybe a bit different. Well, kalau
yang tadi tu sebab mungkin dari segi kita punya culture lah. Kalau culture, kalau di Mexico ke memang dia orang memang suka jenis peluk. Okey, tapi di Malaysia tu itulah patutnya mereka observe. Kalau saya ni dah jadi Vice Chancellor, pemimpin, confirm tak ada masa untuk anak. Kan? So selalunya orang selalu tanya macam tu lah. Kalau pemimpin wanita, orang selalu tanya, macam mana balance between keluarga dan kerja? Tanyalah bapa juga. I love that plot twist. sebab dekat rumah figura bapa tu amat penting. Dia sebenarnya orang yang paling penting dekat dalam rumah. Sebab barulah emotion anak-anak tu dia complete. Kalau tak, kalau hanya mak je kat rumah, maknanya hanya separuh emosi dia dan juga role model dia separuh. So separuh sengit lah anak. So dia kena ada dua-dua. So jangan kalau tak nak bagi anak sengit, bapa, mak, dua-dua kena betul-betul tumpu perhatian di rumah. Betul lah. Tapi saya kalau yang itu yes and no. Memang kita tak ada masa yang 100% di rumah sebab memang sebagai Vice Chancellor banyak saya kena hadir program, Sabtu Ahad pun ada program, malam pun ada program dan sebagainya. Yang penting sebenarnya sekarang ni bila anak memerlukan sudah tentu quantity penting juga kerana kita duduk tak buat apa, but quality time is very important. So bila kita dengan anak pastikan memang sentiasa adalah plan, janganlah duduk tepi anak tapi duduk scroll. Scroll phone apa semua kan. Dan juga saya tak percaya dengan balance, perkataan balance. Balance ni macam you boleh terbalik kan sebab you tak boleh balance. Why? Kenapa pula untuk kita mencari rezeki, kerana kita perlu mencari rezeki bersama-sama dengan keluarga, itu pun penting. Dua-dua kita perlu. It's a basic needs that we need to do kan. Kenapa pula kita kena balance? Kenapa kita tak synergize kedua-duanya? It's a synergy. Maknanya bila tempat kerja kena memastikan ianya lihat pekerja bukan sekadar sebagai pekerja tetapi kepada ibu dan bapa orang lain. Ataupun anak orang lain. Kadang-kadang ada anak yang kalau saya buat survey ada satu kajian ni tentang happiness di IPT. Golongan yang paling kurang bahagia. Cuba teka. Ni apa bagi lelaki perempuan ke apa? Dekat IPT, dekat institusi pengajian tinggi. Golongan yang paling tak bahagia. Siapa? Lecturer? Yes. Pelajar ke? Pelajar. Tak kisah dia pelajar ke, dia lecturer ke. Lecturer. Kita tak buat pelajar, kita buat staff. Tak kisah dia administrator ke, dia pegang jawatan ke, dia lecturer ke, sama je. Tapi sebab satu perkara, dia bujang. Dia tak bahagia. Serius lah? Yeah. Saya bujang. I thought being married is more complicated and tak. Unhappy. Sebab majikan tidak ada simpati langsung kepada yang bujang. Faham. You bujang, tak apalah, you stay back. Yes, betul. Saya rasa saya you boleh bujang, relate. so Sabtu Ahad you kerja. So perkara-perkara ni kita kena ingat juga. So sebagai majikan, macam saya sebagai Naib Chancellor di Universiti Politek Malaysia, saya pastikan bila saya tengok saya punya staff, saya tengok mereka sebagai ibu orang, bapa orang dan juga anak orang. Dan juga dia need that me time. So itulah stereotip. Macam-macam kan stereotip ni. Macam-macam. Bujang tu stereotip lah tu. You bujang kerja. Yalah, betul. Tapi sebenarnya survey menunjukkan orang selalu kata masalah nak cuti, kena ambil cuti anak cuti. Orang ingat paling banyak masalah adalah orang yang berkahwin lah kan. Sebab dia popek-popek pasal masalah dia. Yang bujang ni ialah aku insignificant. Kalau nak cuti pun kan? kena berkorban. You tak payahlah cuti. Dia tu anak sakit, tak apa ambil cuti.
Faham. So Betul. majikan bagilah Yes. prihatin juga yang kepada yang bujang ya. Alright. Okay, kita mungkin nak bincang sikit apa yang ada di social media. Baru-baru ni di social media heboh satu perdebatan yang mana satu influencer ni ada satu keluarkan statement lah. Perempuan yang ada strong character ni susah nak didampingi oleh lelaki. Korang ada dekat doktor ataupun Shu ada apa tu lah, follow tak perdebatan ni? I rasa perdebatan ni pada dulu lah doktor. Yes, It never ends kan? Ya, yeah, it never ends. So apa pendapat Shu mungkin? Me? Ah. Is it? Guys, come on. Aku pula tanya lagi kalau tu susah ke? I rasa dia tak susah sebenarnya. It's just that maybe untuk lelaki, macam doktor cakap lah, dia stereotype kan. So, bila dia dating a woman, so they expect a woman yang dengar cakap dia, yang Betul. yang tunduk, yang when I say A means A. Perempuan sekarang dia bijak. Yes. You cakap A, dia argue you kenapa bukan A.1. Yes. You faham tak? Are you gaslighting me? Macam you explain A.1, dia macam why not B? So the woman like that, woman these days macam tu tau. So bukan kita nak mencabar kepandaian seseorang lelaki, but I rasa benda ni adalah sinergi sebenarnya antara lelaki dan perempuan, because when you talk more, communicate more on that matter, bila ada perempuan yang orang kata eloquent, boleh speak her mind, I rasa benda tu macam memudahkan lelaki, sebenarnya lelaki boleh faham perempuan tu macam mana, so it make things easier rather than woman yang always say yes and then you don't know what's inside her, and then dia bulk up inside, and then dia dia tak harmoni kan. Faham. So tapi kena ada boundary lah. Perempuan pun yang pandai tu memang dia akan automatically ada emotional intelligence. Dia akan tahu boundary dia, because lelaki tetap lelaki, suami tetap suami, perlu dihormati, perlu disanjungi, dan juga kita perlu dengar lah apa nasihat yang diberikan selagi tak bercanggah dengan agama kan. So pada I tak susah kalau lelaki tu dia faham konsep hubungan tu macam mana. Kalau dia jenis nak dominant, then we are not for you. Betul. We are not for you. End of discussion. Dia sebenarnya mangsa di sini adalah lelaki, kesian dia. Okay? Sebab dah lama sangat kerajaan kita dan juga masyarakat kita selalu sebut pemangkasaan wanita. Sampai dah many years, dah berpuluh tahun, memang dah perkasa betul dah. Okay? Tetapi kita kan, SDG, Sustainable Development Goals, leaving no one behind. But we always leave men behind when it comes to training. Empowerment training. Alright. So bila wanita telah berjaya diperkasakan seperti yang ada sekarang, ramai yang belajar tinggi, kerja bagus dan sebagainya, dan kita cakap pasal kepimpinan wanita dan sebagainya, tetapi ramai lelaki tidak dilatih untuk hidup bersama golongan wanita yang empowered. Dia masih doktor nak cakap kita over empowered women atau macam mana? Kita bukan. Kita empowered women enough, but we left men and kita tak prepare men untuk deal dengan wanita women yang dah empowered, yang telah sama kuat, sama pandai, sama tinggi dengan men. Faham. Sebab culture kita masih manis duduk rumah, manis bersopan dan sebagainya. Okey, sedangkan sekarang zaman sudah berubah, dan kerana polisi kerajaan yang kita nak separuh populasi negara perkasa supaya boleh bantu negara. Okey, tapi kita tertinggal men ni. Kita biar je dia tak dilatih dari segi hubungan antara lelaki dan wanita ni. So bila tu adalah, sebab itulah modul-modul bila kursus kahwin semua tu kenalah cakap tentang hormat menghormati antara lelaki dan wanita, dan kahwin tu untuk memajukan kedua-dua pihak. Bukannya bila kahwin wanita kena sacrifice. Suami boleh paksa, wanita kena taat. Come on. We are not married to find a master. We are married to find a partner. To grow together. Okay. Kalau lah betul. Ya. I pun agree. 100%. Yes. Kalau ada infinite tu, I know right. Tolong cut
that clipping and post dekat YouTube. Yes. Okay, kalau betul lah tadi kan, kita being too strong, karakter pun salah, being too feminine pun salah. So kita nak jadi apa, Syu? Kita sebenarnya nak jadi apa ni? I think kita just jadi diri kita je lah. I mean, apa yang you boleh buat, you faham tak? On a bigger scale, there's nothing we can do ni, kita ni kan. I mean, untuk Dr. Mabel Lain, because she has her own position that she can maybe change some policies in universities kan. For us, what we can do is just kita go forward and do our own things lah. As long as you tak mencederakan orang, you tak give harmful to other people, right? And then as long as you rasa you lebih baik daripada diri you tahun yang lepas, I rasa okay je. Because the rest of it, like I said, macam apa kita nak buat? We already left behind, macam doktor cakap kan, I mean, the men are not empowered enough. So kita tunggu lagi 10 tahun. They are already empowered, but dari segi stereotype tu dia tak boleh nak ubah. Sebab tak ada orang yang buat kursus tentang gender studies and all those. Selalu wanita yang banyak. Saya ada pernah mengajar dekat UM dulu. Bila saya cakap pasal wanita ni, lepas tu ada pelajar lelaki angkat tangan. Ya, kenapa? Ego saya tercabar, doktor. Tercabar Wow. And then I told him, saya tak salahkan you rasa ego tercabar sebab ego tu telah dipupuk untuk lelaki ada. Again, apa-apa yang friction di antara lelaki wanita ni bukan salah kita pun. Salah social construct dan juga zaman dulu sampai sekarang. Jadi kita tak payahlah nak terlalu ada macam gender fight because it's not our bukan sebab kita, tapi sebenarnya sebab social construct yang kita boleh ubah. Faham. So maybe kita boleh ask ourselves kenapa we act certain way, either than salahkan one another. Like, thank you so much, Doctor, for your point of view. And also sebelum kita ke segmen seterusnya, I nak tanya, okay, kalau for example lah, korang boleh bagi nasihat dekat your 18 tahun self, apa yang korang boleh cakap to yourself? Maybe we can start with Doctor. She has a lot more wisdom than I am. Singkat je. Nasihat untuk 18 tahun diri Doktor. Really You go girl. Wow. Yes. You are now. Short and simple, precise. She's literally on podium tau. Macam second tau. Dia macam ada spotlight kan. Okay. Alright. How about you, Shu? For me, just keep going. It will get better. Just keep going. It will get better. Okay, but it's true. Yeah. Okay. Alright, so next segment kita. Thank you so much, Alright, Dr. thank you, Aishu. Doktor. Thank you, Shu. So kita masuk ke segmen seterusnya. Agree to disagree. Okay, segmen disagree, agree to disagree ni adalah Alright. ada dua rules, iaitu jawab yes or no sahaja. And then bila kita dah jawab yes or no, kita kena explain in one sentence kenapa kita choose that yes or no answer. Okay, so Alright. Shu So dengan kita akan Doktor. bagi statement lah. So korang bertiga akan fight. Okay, Aku alright, suka. yes. So it's male versus female ke apa? No lah. Not really Personal lah. answer. Ya, kita Okay. nak sinergi, guys. Aku pula yang compete. Okay, saya nampak Shu dah ready So I rasa I kena jadi balancer sekarang. You kat tengah. Alright. Yang pertama, wanita perlu pandai memasak sebelum kahwin. Okay, Agus? Agree. Disagree? Disagree. Okay. Kenapa? One sentence. Ay, bagi ladies first. Okay, ladies first. Okay. Masak tu you boleh belajar. You can cook at any time. Okay. Alright. Doktor? Waktu masuk universiti mana sempat belajar. Wow. Nak masak. Lepas tu it's actually basic needs. Dua-dua kena belajar. Okay. Lelaki perempuan. Yeah, sebenarnya saya jawapan saya sama dengan Doktor. Tiba. Dia nak punya cover. statement adalah perempuan perlu pandai memasak. Tak menafikan lelaki pun kena pandai memasak juga. Sebab dia basic kan? Yes, Basic. betul lah. Basic Okay, skill. okay. Ya. Yang kedua, terma andar tu ialah satu diskriminasi terhadap wanita. Yes, setuju. Yes. Setuju. yes. Kira kali ni saya bersetuju dengan perempuan sebab Kalau lelaki tak kahwin ada yes, tak? betul. Tak ada pun terms. Lelaki tak ada. Andarta. Rasa macam lelaki tak ada. Tak ada. Terunta. Teruna telajar. Tak ada. Nobody use Pernah that. dengar? Sebab Oh my god, it's so true. Kan? Yes. Sebab No. saya rasa macam benda tu It is discrimination. terms tu discrimination sebab dia Label. push perempuan macam anggap perempuan macam kalau kau tak kahwin
by the age of bla 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 bla, kau dah different kategori daripada perempuan-perempuan yang lain. For me, Betul. it's not. In a negative way. Yes, betul. Kan? Tapi tak ada lelaki tak ada kan? Lelaki tak ada pun. pun. Tak kahwin pun tak ada orang cakap Tak kahwin umur 50 pun kita orang masih lelaki yang sama. Okay. Soalan seterusnya. Fun facts sekejap. Okay. Kalau perempuan puan selalunya adalah yang berkahwin. Dan selalu kita akan correct kalau kita tak kahwin lagi kita kata cik. Tapi lelaki Kan? But I have different perspective on tuan that. tu laki ke perempuan ke kahwin ke tak kahwin orang masih panggil tuan ataupun encik. Encik pun tidak ada kahwin ke Oh tak my kahwin. God, so true. Thank you. What was But I have your... different perspective on that. I think untuk tuan dan puan is a respect for women sebab lelaki perlu ada jawatan, certain jawatan untuk dapat tuan. Maksudnya kena, contoh macam kalau kerajaan kena dapat grade something, kena jadi officer baru jadi tuan. Tapi kalau perempuan, kalau you tak officer pun, perempuan still panggil you puan. Tapi kalau you kat luar, you tuan what? Like, ataupun cik. Faham tak? Macam No, like... kalau macam lelaki, kalau kita belum jadi officer, dekat luar panggil encik saja. Dia it's not tuan kan. Tapi kalau perempuan, if you are married, even you are not officer, you still a puan. For me macam tu lah. Puan tu dia kalau dalam Masih label lah. Marital status punya labeling Okay lah. guys, kita ada banyak lagi question ni. Ini segmen ni Okay, tak apa. Saya jadi Penjaga masa. penenang. Okay. Penjaga masa. Okay. Yang seterusnya, punca gangguan seksual terhadap wanita ialah kerana berpakaian terlalu seksi. Pun sama. I think sama kot kita tiga. Disagree. Tak No. setuju. Yes, big no. Orang yang pakai burqa pun sexual harassment juga. Okay, skip next je. Okay, next. Wanita yang terlalu berjaya dalam kerjaya sering ditakuti oleh lelaki. Macam yang bincang tadi No. kot. Depends. Ada lelaki takut, ada lelaki yang tak takut. Ya, betul. Ada lelaki yang menganggap benda tu cabaran. Okay, Malaysia perlu ada Perdana Menteri wanita. Oh Yes. yes, we'd love to see. I know, right? Tak dengar lagi jawapan saya. Apakah dia? For me, it depends. It depend on apa itu perlu, perkataan perlu. Sebab kalau perkataan perlu tu maksudnya kita kena Sebab dia lawyer. Dia tengok perkataan. Lawyer I mean macam ni. Kalau kita perlu tu maksudnya everyone kena create satu lagi tongkat untuk perempuan supaya perempuan nak tak nak kena jadi Perdana Menteri. I don't agree with that. Tapi kalau macam maksudnya kita kena bersedia untuk menerima perempuan sebagai Perdana Menteri, yes, I agree with that. Faham. Maknanya setujulah kalau perempuan sebagai Perdana Menteri. Yes. Ya, yeah, Okay. Itu je Dr. Nana. Itu je Dr. Nana. Okay, next. Peace. Okay. Last but not least, setuju tak kalau suami Cora tak bekerja dah jadi suri rumah? No. No. Dia kalau tak bekerja ni, kalau duduk rumah dia bekerja lah. Faham? Kerja lain lah. yes. Tapi tak jana pendapatan lah. Tak menjadi pendapatan. Well, kalau betul-betul dia buat kerja 100%, semua, why not? Nah. Agus? I have experience my wife before this dia hari Sabtu dia kerja half day. So I have to be suri rumah separuh hari. It was a disaster. So yes, maksudnya kita hargailah wanita yang menjadi housewife. Kita kena hargai dia, bukan tak menjadi pendapatan tu maksudnya tak bawa duit, tapi dia mengemas rumah, dia apa benda semua itu pun Value tu tinggi Yeah. Bawa kereta, kalau driver biasa 2 hingga 3,000. Masak at least 1,000. Apa tu, my God. tutor anak Betul. at least 2,000. Cleaner Apa lagi? jaga rumah? Cleaner. Sejam apa? Cleaner kerja sejam RM50, RM25. 60. Yes. Tu dah berapa ribu? RM10,000 adalah tu. Kan? So, Okay. We should do that kan? Betul. Tolonglah, That's so tolong. true because when we hire maid outside we pay everything, but the Yeah. wife do that for free. Yes. So kalau suami duduk rumah, gaji dia sebenarnya RM10,000 lah. Dia dah tolong buat. Okay tu. Okay, Value for money. Okay. Sebab ramai yang anggap macam suri rumah ni dia tak membawa duit ke dalam rumah. So dia dianggap sebagai second status kepada suami yang So, bekerja. orang tak nampak value tu kan? Yes, betul. Sebab dia sekarang zaman kapitalis. Kalau dahulu ianya satu perkara yang noble bila you suri rumah. Sebab semua benda tak adalah mahal macam sekarang. So sekarang ni apabila isteri tak bekerja, isteri bekerja rumah, suri rumah, dia
bila dah lama-lama dianggap sebagai beban kerana semua benda mahal. Faham. So sebab itulah tidak digalakkan lah. Kalau di rumah tak apa, tapi cuba buat online TikTok sale ke affiliate ke apa ke, dan jana pendapatan. Okay. Alright, Itu dia okay, pendapat itu dia. pendapat daripada Agus dan juga dua orang guest kita pada hari ini. So kita masuk kepada segmen kita yang terakhir. Segmen ni dia sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan topik kita hari ni, tapi dia kena-mengena dengan guest kita yang cantik hari ni. Alright. Doktor dengan Shu. Okay. So dia punya rule pun sama juga. Doktor dengan Shu just jawab in a simple answer. Segmen kita adalah rapid fire question. Saya dengan Farah akan bagi satu soalan, so jawab dengan pantas. Okay. Alright, Okay. boleh saya Dia mulakan macam dulu? mana? Jawab serentak ke atau seorang-seorang? Tak. Seorang-seorang lah. Seorang-seorang. Saya Alright. penghormatan pada doktor jawab dulu. Okay. Baik. Korang pernah tengok movie superhero? Yes. Alright. Kalau boleh jadi watak dalam mana-mana filem superhero, Marvel ke DC ke, korang nak jadi apa? Universiti I merah biru, so Supergirl. Okay. Supergirl cerita apa Supergirl dia watak Superman. series. Yes. Aku lah yang tak tengok lagi. Sama lah kita. Dia kostum dia S. Yes. Oh, Still S. okay. Okay. Faham. Supergirl. Tak tengok lagi. Okay, sekejap lagi balik aku tengok. Alright. Sure. For me, I would pick very hard to pick. Doctor Strange. Doctor Strange. Doctor Strange choice. Okay. Okay. Alright. Okay, kalau hidup korang ada tagline, apa dia? Be amazing. Wow. You are. Keep going. Elsa just so keep going. Okay, sama je lah. Alright. So soalan nombor 3. Work from home atau work from office? Office. Office. Alright. Office. Okay. Online shopping or pergi mall? Mall. Can I say both? Can. Millennials. I'm gonna go Okay. both. Alright. Okay. Heels atau sneaker? Heels. Sneakers. I pun suka sneakers. Okay, saya nak cakap. Okay, last but not least, okay. Kalau hanya ada satu apps yang boleh digunakan sepanjang hari, apps apa yang korang akan pilih? Oh my god. WhatsApp. Aku WhatsApp? pilih WhatsApp juga, ya. Kenapa WhatsApp? Sebab nak That's how you sex. communicate with people. Okay, And there's alright. only one app. Tapi kalau holiday, kalau betul-betul lah favorite, YouTube. Okay. Faham. Okay. Alright. Okay, kita dah habis Oh my segmen God, kita yang yes. ketiga, terakhir. So, mungkin ada apa-apa nasihat kepada anak-anak muda, wanita-wanita muda di luar sana? Hidup ini hanya sekali. So be amazing. Amazing tu maksud we have a good life. Be a person yang just enjoy, be ceria. That although you hadapi problem tapi you masih ceria, that is what we call luar biasa. Stay amazing. Okay. I rasa jangan stres-stres kan jadi perempuan. You cari circle yang you boleh kongsi perasaan dan juga emosi you supaya you boleh luahkan apa yang you rasa. Jangan pendam. And then kalau jadi perempuan jangan sesekali rasa macam intimidated ataupun rasa macam down ke apa. Sebab setiap orang tu akan ada cabaran dia yang kita tak tahu. So might as well you just jalan and make sure ada 2-3 orang circle you and you boleh kongsi, share your feelings and everything. It will be okay, trust me. Wow. Alright. Dengan itu, selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Terima kasih guys. The first Terima kasih one. kerana menonton. Nanti sambut bulan Ogos. Ada 2 kali guys. Alright, okay. Terima kasih guys. Terima kasih kerana menonton episod kali ini. Jangan lupa untuk follow, like dan subscribe kita punya social media. Terima kasih doktor. Terima kasih Shu. Terima kasih. Okay. Bye-bye. Bye.